di negara kita, kita ada seperti sistem dua parti, dua gabungan. Tetapi dua-dua gabungan itu mempunyai sistem yang sama. Kalau undi A ataupun undi B, mereka sama-sama. Isu-isu yang kita lihat beberapa tahun ini adalah ada Perdana Menteri berbeza, tetapi isu rasuah masih dipertengahkan. Isu salah guna kuasa, dua-dua lakukan. Mungkin janji, dua-dua lakukan. Itulah sistem dua parti. Tetapi apa yang kita perlu di negara ini adalah satu parti yang memperjuangkan sistem yang berbeza. Itulah sebabnya kita perlukan kuasa ketiga. PSM adalah PSM yang mendukung sistem sosialis. Sosialis itu adalah sistem yang berjiwa rakyat, membawa politik akar umbi, membawa politik kehendak rakyat terbanyak. So, suara ketiga haruslah menjadi pegangan rakyat Malaysia. Tetapi mungkin ramai yang fikir, sama juga esok PSM menjadi mengambil kuasa, PSM pun akan sama. Tetapi kalau kita melihat rekod kepimpinan PSM selama ini, mereka memangnya orang-orang yang hidup sederhana dan memperjuangkan rakyat, isu-isu rakyat biasa. Dalam pilihan raya kecil air kuning ini, PSM, Parti Muda dengan Parti Rakyat Malaysia, tiga parti ini telah bersatu. Parti Muda adalah parti yang muda, PRM adalah parti yang agak berusia, dan PSM pula. Tiga-tiga parti ini membawa satu idaman kepada rakyat Malaysia untuk satu kuasa ketiga. Dan kalaulah rakyat memberi kepercayaan kepada PSM, ini akan memberi satu mandat bagus untuk pilihan raya yang akan datang. Kerana PSM akan membawa isu-isu yang berbeza daripada politik yang ada sekarang. Semua isu-isu PSM adalah isu-isu berjiwa rakyat. Kerana kuasa ketiga ini tidak didukung oleh tauke-tauke besar atau pelabur-pelabur besar. Ia didukung oleh rakyat, isu-isu rakyat biasa. Isu petani, pekerja ladang, pekerja kontrak, rakyat biasa. Itulah sebabnya kita memerlukan kuasa ketiga untuk memecahkan kuasa-kuasa politik yang ada, yang rakyat pun sudah bosan dan letih dengan politik yang sedia ada.